Mari kita saksikan ucapan daripada guru-guru dan rakan-rakan sempena majlis persaraan ini. Assalamualaikum Cikgu. Boleh tak Cikgu bagi ucapan untuk yang diraikan? Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rosliza dan Cikgu Moni. Dan terima kasih di atas segala sumbangan beliau sepanjang berada di SD Kenanda. Terima kasih. Okay, jom. Assalamualaikum Cikgu. Boleh tak saya nak minta ucapan daripada Cikgu untuk yang diraikan? Okay, boleh. Okay, Assalamualaikum untuk Cikgu Murni dan Cikgu Rosliza. Selamat menikmati alam persaraan. Semoga sihat sejahtera selalu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan jasa-jasa Cikgu selama mendidik anak-anak di SK Kerandang, dan semoga Allah memberi balasan yang setimpal buat Cikgu berdua. Saya sayang Cikgu Murni dan Teacher Rosliza. Itu saja. Assalamualaikum Cikgu. Boleh tak saya nak minta ucapan daripada Cikgu untuk yang diraikan? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Murni dan Cikgu Rosliza. Semoga Cikgu Murni dan Cikgu Rosliza diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah selepas persaraan nanti. Saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Cikgu Murni dan Cikgu Rosliza di atas kerjasama dan komitmen yang diberikan terhadap tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan, terutamanya dalam unit HEM. Dan semoga hubungan silaturahim antara kita tidak akan berakhir di sini dan akan terus sampai akhir hayat, insya-Allah. Terima kasih. Selamat bersara. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hasnah. Jadi sekarang ni kita akan temu ramah Cikgu Sharifah Rahizan iaitu PKIKO Sekolah Kebangsaan Kerandang. Assalamualaikum Cikgu. Boleh tak saya nak minta Cikgu berikan ucapan untuk yang diraikan? Yang diraikan yang bersara tu ya? Yang guru kita yang nak bersara? Okey, boleh. Duduk. Sila duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terutamanya buat dua kakak kekanda saya yang akan bersara pada hujung bulan ini. Kak Rosliza, Cikgu Rosliza dan juga Cikgu Murni, Kak Murni. Okey. Alhamdulillah saya bersyukur sangat dapat diberi izin oleh Allah ada rezeki untuk bertemu dengan kakak-kakak berdua ni, yang saya rasa banyak perkara yang harus saya ambil perkara baik daripada Kak Murni dengan Kak Zah. Jadi saya banyaklah belajar dari keduanya. Kata orang penyejuk hati bila berurusan dengan keduanya. Alhamdulillah. Selamat bersara ya Kak Zah. Kak ni insyaAllah alam yang lebih tenang, lebih bermanfaat mungkin dan lebih banyak masa untuk Kak ni menumpukan pada amal ibadat dan untuk keluarga. Selamat bersara Kak. Terima kasih banyak-banyak ajar saya, bantu saya. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu. Assalam. Boleh tak Cikgu bagi ucapan untuk yang diraikan? Okey, terima kasih kepada Tik Sofia. Okey, saya ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rosliza dan Cikgu Murni. Semoga mereka berdua sukses selalu dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Okey, ingat kami di sini. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Zah. Assalamualaikum Kak Uni. Akhirnya tibalah masa yang Kak Uni dan Kak Zah tunggukan. Selamat bersara saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zah dan Kak Uni kerana banyak membantu saya sepanjang di sini. Macam kakak, Kak Zah dan Kak Uni
banyak beri sokongan dan juga kadang masak untuk saya. Terima kasih dan saya harap semoga perjalanan ini akan diteruskan walaupun bukan lagi bergelar cikgu. Dan sebagai saya, Kak Azhar dan Kak Uni adalah pendidik yang sejati sehingga ke akhir hayat. Terima kasih Kak Azhar, Kak Uni. Love you. Assalamualaikum. Okay, buat Kak Muni dan Kak Liza, selamat bersara. Semoga hidup diberkati dan sihat-sihat semua, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum cikgu. Boleh tak saya nak cikgu bagi sebarang ucapan untuk yang diraikan? Waalaikumsalam. InsyaAllah. Sebenarnya saya bersama dengan yang diraikan ni dah sekian lama, terutama Teacher Rosliza. Kami bersama sejak di SK Gombayu. Jadi rasa yang lebih mendalam. Dan pada Cikgu Murni yang sentiasa menolong baik saya maupun semua warga di SK Sekar ini, saya mengucapkan selamat bersara dan semoga hari-hari dalam persaraan itu memberi lebih bermakna untuk cikgu berdua. Apapun doa dan harapan daripada kami, hari-hari yang terisi itu akan lebih ceria bersama keluarga dan dalam mengisi amal ibadat menuju hari kemudian. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Boleh tak cikgu beri sebarang ucapan untuk yang diraikan? Ya, boleh. Di kesempatan ini, cikgu ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Murni dan Cikgu Rosliza dengan harapan dan doa semoga mereka berdua dikurniakan kesihatan yang baik hingga ke akhir hayat dan dapat menjalani kehidupan bersama keluarga tercinta. Okey, itu saja daripada cikgu. Selamat bersara Cikgu Murni dan Teacher. Itu saja daripada cikgu. Buat Kak Muni dan Kak Zah, Selamat bersara. semoga bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Kak Zah, Kak Murni. Terima kasih banyak-banyak atas pertolongan, bimbingan kepada saya sepanjang kita bekerja bersama-sama. Saya doakan semoga Kak Murni dan Kak Zah terus diberikan kesihatan yang baik, diberi kegembiraan, ketenangan hati bersama-sama dengan keluarga tercinta. Terima kasih banyak-banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cikgu. Boleh tak cikgu beri ucapan untuk yang diraikan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada Cikgu Murni dan Cikgu Rosliza, selamat bersara, diberi kesihatan yang baik. Dan cikgu juga berterima kasih di atas kerjasama saya bersama beliau selama 2 tahun di atas tunjuk ajar dan menolong cikgu dalam aktiviti seharian di sekolah. Sekian, terima kasih. Selamat bersara Kak Muni dan Kak Zah. Happy Retired Days. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak cikgu boleh tak cikgu berikan sebarang ucapan untuk yang diraikan? Okey. Ucapan untuk apa ni? Untuk yang diraikan. Untuk yang diraikan. Okey. Mana kamera? Mana? Okey, di sana kamera. Okey, saya nak ucapkan selamat bersara kepada Kak Murni dan juga Teacher Rosliza. Okey. Dengan ucapan selamat bersara, apa lagi? Panjang umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu dan janganlah lupakan kami di sini. Dan kami semua Saya Cikgu. Wah! Terima kasih teacher kerana telah mengajar kami. Kami sayang teacher. Selamat bersara cikgu. Terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. 1, 2, 3. Terima kasih cikgu. Minta maaf, minta restu. Doakan kami cikgu. Kami sayang cikgu. Wah!
ucapkan terima kasih dan selamat bersara kepada Cikgu Murni dan Teacher Rosliza. Jangan lupakan kami ya cikgu. Kami sayang cikgu. Bye. Terima kasih Cikgu Murni kerana telah mengajar saya dan tidak pernah berputus asa. Saya harap Cikgu Murni, rezeki Cikgu Murni selalu berjalan lah. We never forget about you Cikgu. Terima kasih kerana telah mengajar kami. Selamat bersara. Bye-bye. Terima kasih atas semua jasa Cikgu Murni dan Teacher Rosliza. Kami sayang Cikgu. Saya Wasifah Zayan daripada SKK Online TV, menjana generasi terunggul. Sekian, terima kasih.